sekarang kita dah ada kita punya parcel baru je sampai tadi. So jom kita buka. Okay, so kita akan menggunakan bantuan kita punya gunting. Tadi saya excited sangat, saya tunggu-tunggu bila barang saya nak sampai. Sekarang dah sampai. So saya terus buat video demi korang tahu saya nak tunjuk, and demi saya juga sebab saya craving gila matcha ni, and susah lah nak dapat matcha kan, nak kena keluar rumah lagi apa semua tu. So sorry lah kalau korang tak nampak. Okay. So itu balik satu. So kita akan gunakan serbuk matcha Natura Bite. So inilah dia matcha yang saya cakap. So dekat dalam ni dia ada bagi serbuk dia. Saya tak tahu lah original ke tak, tapi yang saya tahu dia like macam dia tak ada sugar semua tu. So kita kena tambah sendirilah kita punya. Okay, ada apa-apa tak dalam ni? Kok ada surprise ke? Tak ada. Okay, so ni dia punya sangat sikit. Sampai sini guys dia punya serbuk dia. Sebab saya tengok dekat video diorang punya tunjuk sampai sini je, rupanya sampai sini. Ini jujur, saya punya review ni memang jujur lah. Okay, kalau korang tengok serbuk dia sebenarnya dia sampai sini guys, macam tu. Okay, so sekarang ni boleh, ni saya punya tau. Okay guys, so kita dah ambil air. Kita ambil air suam-suam macam tu. And saya baru je ambil susu pekat untuk bagi dia lagi manis ni. Ni. Saya tak sabar gila ni. Kita tengok dulu dia punya posisi. Dia ada 100 gram. So dia kita buka. Tada! Macam buka apa tu, blind bag. Yes sir. Wow, bau dia. Kalau korang tengok serbuk dia kan, tak dah nampak tak tu? Sekejap. Sampai sini dia punya serbuk dia. Serbuk dia sampai sini yang dekat garisan ni. Inilah serbuk dia banyak kan. Ni dalam dia. Nampak tak? Saya tak cut ni betul-betul saya buka. So kita akan letakkan kita punya serbuk matcha kita dalam ni dulu. Okay, saya ambil dulu. Saya tak ada bahan pun nak buat. Saya tak ada pun bahan nak buat, just sebab biasa je. Okay, kita dah letak satu sudu ni. Sorry lah kalau mungkin bagi korang saya ada tersalah buat ke apa semua tu, sebab saya okay, so ni kita letak tuang air. Sorry tau kalau tak nampak. Sekejap saya buat dulu, nanti saya tunjuk. Dia macam pekat. Okay, dia macam pekat. Dia macam tak ada air. So kita akan tambah dia punya air dia. Kita akan letak ais dalam cawan ni sepenuhnya gitu. And kita akan letak susu dia. Kita ambil. Okay, so mungkin bagi korang tak nampak kan. So memang kita duduk bawah lah supaya nampak kesian korang. So sekarang saya gunakan susu Dutch Lady full cream milk ni. Okay, so kita buka. Sakit bukan ni. So ni susu dia, so kita akan tuang. Okay, so kita dah tuang dia punya susu. Dan kita akan letak dia punya matcha yang kita baru buat tadi ni. Okay, so
So ni nanti saya tunjukkan yang hasil dia tak nampak sangat. Faham? Saya tekan hasil dulu. Sekejap guys. Tada. Ni air matcha dia mungkin. So kita kena kaca dulu. Kita kaca kena ni lah. Kita kaca ni. Okay, sekejap kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap gila weh. Memang jadi saya buat. So dia punya rasa dia tu yang saya buat tadi tu, dia tak berapa manis tapi dia rasa macam dia pekat. Saya suka yang rasa macam original lah. Saya tak ada lah suka manis-manis sangat. Sebab saya suka benda original. Saya tak suka benda fake-fake. Tak lah. So memang sedap gila. Saya approve gila dengan matcha Natura Bite ni. Korang tahu tak tadi waktu saya nak adjust kamera, matcha saya tumpah sikit. Sebab saya rasa macam cepatlah aku nak rasa ni. So sekarang memang approve gila. Tak sia-sia saya beli matcha serbuk matcha Natura Bite ni. So kalau korang nak cuba, and korang jangan lupa, korang tekan link yang saya bagi ni. Okay, so itu saja konten yang saya nak buat untuk kali ini. So saya harap korang semua enjoy dengan video kita untuk kali ini, and kita jumpa untuk next episode. So itu saja video kita untuk kali ini. So bye bye.